Merdeka yang hangus sebelum sempat disambut. Inilah yang terjadi di Israel. Negara haram itu mengalami kebakaran hutan yang dahsyat selepas kejadian yang sama berlaku di Los Angeles beberapa bulan lalu. Lebih 100 titik kebakaran tercatat di kawasan pegunungan Judea, membakar lebih 25,000 tanah, kira-kira 25 km persegi. Jadi memaksa lebih 10,000 penduduk dipindahkan dan menyebabkan kecederaan kepada lebih 45 individu. Jadi, apa punca sebenar? Ada yang tanya, gempa bumi ke? Letusan gunung berapi ke? Tapi tak ada bukti langsung. Sebenarnya ini semua sebab alam sekitar dan faktor geofisik. Pertama, cuaca kering. Musim sejuk kali ini kering dan kurangnya curahan hujan. Tanah yang kering, jadi secara tak langsung akan mengundang tumbuh-tumbuhan atau pokok-pokok hutan mudah terbakar. Kedua, angin kencang. Angin barat yang kuat dan tak menentu arah telah mempercepat penyebaran api ke kawasan pinggir dan sampai ke dalam bandar Jerusalem. Akhirnya, susah nak padamkan api itu walaupun menggunakan pelbagai cara. Ketiga, kesan perubahan iklim. Pakar menyatakan bahawa perubahan iklim sebenarnya telah menjadi faktor penurunan curahan hujan dan peningkatan suhu. Ini juga satu kombinasi sempurna yang menyebabkan kebakaran melanda negara haram itu. Keempat, jenis pokok dan rupa bumi. Kawasan ini penuh dengan hutan pinus buatan. Pokok jenis ni memang mudah terbakar dan cepat merebak. Tambah pula kawasan ni kawasan berbukit. Itu yang menyukarkan usaha pemadaman. Tapi, betul ke semua ni semata-mata sebab alam? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sengaja nak disembunyikan?